kita singgah lagi. Saya singgah lagi dekat Farm Das, nak ambil lagi ayam Brahma. Kalau yang sebelum ni saya beli, ayam ni dah mati. Mula-mula tu saya rasa macam down lagi nak ambil kan. Tapi untuk fikir kena ada juga. Kena ada juga Brahma yang import line punya darah lah kan. Block line punya Brahma. Sekarang dah keluar gas. Anjing dia tu yang saya seram tu, anjing dia lah. Seram tengok anjing dia. Oh, you bangun lambat? Saya ingat kata pagi juga balik. Dari mana? Jantan satu tinggi dulu. Boleh? Tapi yang tengok dekat apa? Facebook. Macam mana dia boleh mati? Angin. Dia stress. Dia tak mau makan. Sebab saya dicampur dengan ayam lain. Tak boleh lah. Dia mula-mula dulu saya beli kat sini tau. Rumah saya sini. Dah besar. Ini satu bulan. Balik kampung lebih kurang 4-3 minggu macam tu. Dia sudah mati. Nak tukar tempat dulu dia yang besar. Kalau ada nak breeder kalau ada yang teringin nak beli anjing boleh kontak Dan. Kalau ada anak-anak di dalam tu. Boleh buat tengok. Salah ambil. Saya ingat semua ambil yang kecil-kecil je senang. Kecil dulu. Dia boleh sini sampai besar. Kecil dulu. Ada dah masuk incubator telur. Dah masuk dalam ruang besar tu. Anjing boleh, kalau ada yang berkenan dengan anjing boleh kontak Dan.
panjang umur. Pernah beli kan? Baf ada. Saya pernah beli dengan you besar punya. Mati. Yang tu saya dah simpan. Abang tanya saya kasih dekat abang. Mati kot. Saya 4 hari saya tinggal rumah. Yang besar bila saya bagi dekat abang. Saya campur sekali saya punya Brahma biasa lokal punya. Besar punya. Mula-mula tu dia okey, makan-makan sama-sama. Saya balik sini, minggu tu saya balik, mak saya kata kau punya ayam dah mati dia. Mati juga. Yang tu sayang, yang yang tu abang tanya saya kasih. Itulah saya kata rasa macam down ni. Boleh ke nak hidup ni? Tak, abang jangan campur dengan ayam mana-mana. Asingkan dia orang. Ayam ni kena fokus bang. Dah fokus sikit. Ya tu. Mau balik cepat ni. Okey. Terima kasih. Alright. Jumpa lagi. Alright. Itu bisa. Dia punya suara besar. Berapa you jual? Saya ni. Yang tu, yang ni. Anu apa? Belum tadi? Yang tadi dia jual 18 timing apa lah. Yang ni 1,800. yang ni kan. Yang ni. 11,000 dia beli. Dari baru hari tu 20 saya ambil. Ini baru beli ke sini punya beranak ni? Yang lain semua sini punya beranak. Yang ni kan. Oh, yang ada merah ni. hidung merah tu. Beli apa tu? Brahma tu. Black Brahma. Boleh ke hidup? Dalam ni dah ada Black Sunset. Ni Black Sunset. Ni Black Brahma. Black Sunset 5 ekor. Black Brahma 3 ekor. Black Sunset tu kita punya sendiri. Dia belakang sendiri. Brahma. Berapa cik Sam? Brahma yang kita ambil beras lagi malam. Sulpat dekat lebar ni.
gaduh lah, ada kawan lah. Sama-sama lag. Masukkan light Brahma dengan light sunset. Besar tu kita kasih lah. Light sunset. Kita ada bakal sunset. Cantik. Macam kawan lagi. Macam kawan je. Sunset lah Brahma. Dapat hidup ekor pun. Lihat Brahma jantan okey lah. Nampak baka. Nampak macam mesra je. Tapi lihat sunset tu besar kan. Lihat Brahma ni kecil. Harap-harap boleh lah membiak. Bukan membiak lah, membesar. Tu dah tegak kepala tu. Ni nampak. Jantan sama jantan tu. Sunset tu jantan. Ada metuk tu. Sunset tu jantan balung merah kan. Ada 4 ekor jantan. Sunset 2 ekor jantan. Light Brahma 2 ekor jantan. Malam ni ada 8, mana 4 tina, 4 jantan. Cantik lah sunset. Boleh kau kongsi reban sementara kecil-kecil ni. Dah besar ni kita kasih. Okey. Solok dia bebas. Ya, memang. Udah sunset.
Jangan patuk. Sekarang benar lah bapak Sunset ni. Dia patuk-patuk main-main macam budak-budak. Kawan dia pun sama dia buat. Comel dia. Bakar kita. Bakar tu Alan Ray. Jantan lama dah ni. Kaji dia. Kaji dia pernah patah, dia tumbuh lagi.